Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mikail Rizki bin Wan Muhammad Rizab, murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur. Sebagai seorang pengawas sekolah, saya sentiasa berusaha untuk menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan dari segi disiplin, kepimpinan dan tanggungjawab. Dalam bidang kurikulum, saya aktif menyertai pelbagai pertandingan dan aktiviti peringkat sekolah, daerah dan negeri. Saya merupakan wakil pasukan bola sepak sekolah dan sering diberi kepercayaan untuk beraksi dalam perlawanan mewakili sekolah. Saya juga pernah menyertai pertandingan bicara buku di mana saya membentangkan ulasan buku dengan yakin dan penuh semangat. Minat saya dalam bidang sastera telah membuahkan hasil apabila saya dinobatkan sebagai naib johan pertandingan sajak peringkat daerah serta memperoleh tempat ketiga dalam pertandingan syair peringkat sekolah. Penlibatan ini telah mengasah bakat pengucapan awam dan keyakinan diri saya. Saya juga merupakan seorang ahli pengakap yang berdedikasi. Saya pernah menyertai pertandingan kawat kaki pengakap peringkat negeri. Sebuah pengalaman yang mengajar saya nilai disiplin dan kerjasama. Kini, saya memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa pergerakan pengakap sekolah. Dalam majlis rasmi sekolah, saya sering diberi kepercayaan untuk menjadi pembaca doa. Satu tanggungjawab yang saya pikul dengan penuh rasa hormat. Selain itu, saya juga pernah menyertai pertandingan da'i cilik di mana saya menyampaikan mesej dakwah kepada rakan sebaya dengan cara yang santai tetapi berkesan. Sebagai ahli aktif kelab pencegahan jenayah, saya terlibat dalam pelbagai kempen kesedaran berkaitan dengan keselamatan dan pencegahan jenayah di peringkat sekolah. Pelibatan ini telah mengasah bakat kelab ini membuka mata saya tentang pentingnya pengetahuan undang-undang dan kepentingan hidup berdisiplin. Saya amat gemar membaca, terutamanya buku cerita sejarah yang menceritakan kisah tokoh negara serta buku cerita berbahasa Inggeris yang memperluaskan kosakata dan pemahaman saya terhadap bahasa tersebut. Saya amat menghargai sokongan keluarga dalam kehidupan saya. Ibu saya seorang yang penyayang, rajin dan sentiasa mengambil berat terhadap pelajaran serta kebajikan anak-anak. Ayah saya pula bertugas sebagai pegawai bahagian di Jabatan Perangkat Air Malaysia. Ketegasan beliau dalam mendidik kami, terutamanya dalam aspek agama serta akhlak, menjadikan beliau idola utama saya. Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh kedua ibu bapa saya nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh kedua ibu bapa saya menjadi pendorong kepada saya untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Antara buku-buku yang saya baca, ada 5 buah buku yang paling saya sukai. Buku pertama ialah Teroka Alam Binatang. Buku tentang budak lelaki sukakan haiwan. Buku yang kedua adalah buku Malang Si Anak Rusa, antara cerita moral kanak-kanak. Buku ketiga ialah Biawak Membuat Helah, antara siri cerita flora dan fauna. Buku yang keempat adalah antara siri kebersihan, iaitu Jangan Meludah Merata-rata. Dan yang terakhir adalah buku yang dihadiahi kepada saya oleh pihak sekolah kerana pencapaian catatan nilam saya sudah melebihi 200 bahan bacaan. Buku itu adalah buku Saya Nak Jadi Tekun Seperti Abu Hurairah. Buku ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Aiman. Aiman dan makanan memang tidak boleh dipisahkan. Aiman memang suka makan, sehingga ia digelar Aiman si Montel.
Ibu dan ayah Aiman merasa risau akan keadaan kesihatan Aiman yang semakin merosot. Ibu dan ayahnya pun memutuskan untuk menghantar Aiman ke madrasah yang dikelolai oleh datuknya di kampung. Di madrasah, Aiman merasa sungguh tertekan kerana ia tidak dapat makan selalu. Pada suatu hari, Aiman membawa dirinya ke hutan untuk berjalan-jalan. Tetapi Aiman telah tersesat. Ia berjalan-jalan Aiman berjalan-jalan untuk mencari mana letaknya madrasah. Saat dia berjalan, Aiman merasa letih. Dia pun tertidur di bawah sebatang pokok yang besar. Aiman bermimpi bertemu dengan Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal kerana ketekunannya dalam hafal hadis. Abu Hurairah menceritakan kisahnya kepada Aiman. Dahulu, Abu Hurairah juga mirip seperti Aiman, seorang pelajar yang suka mengingati ilmu dan kuat makan. Sehinggalah Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW dengan tujuan meminta untuk mendoakannya agar mudah mendapat ilmu yang dipelajari. Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah agar kurangkan makan. Tiba-tiba, Aiman tersedar dari mimpinya. Aiman bertekad untuk berubah. Lalu Aiman berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah SWT untuk menunjukkan jalan ke madrasah. Setelah berjalan beberapa seketika, Aiman melihat madrasah. Aiman sungguh bersyukur, lalu terus mendatangi datuknya. Aiman sungguh bersyukur lalu pergi berjumpa dengan datuknya. Aiman menceritakan mimpinya yang bertemu dengan Abu Hurairah. Sejak pada hari itu, Aiman pun berubah menjadi pelajar yang suka akan ilmu. Aiman menjadi orang yang bersederhana dan tidak suka makan. Setelah saya membaca buku ini, saya ingin menyeru kepada rakan-rakan supaya membaca buku ini dan mengambil iktibar dari ketekunan Abu Hurairah. Jadikanlah ketekunan Abu Hurairah sebagai motivasi untuk berjaya dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama. Apakah pengajaran daripada kisah buku yang anda baru resensikan tadi? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Dalam buku ini, saya dapat mengambil dua pengajaran yang penting. Yang pertama ialah kita harus bersederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan. Kerana orang yang melebih-lebihkan sesuatu yang dia suka akan mendatangkan keburukan kepada dirinya. Yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kerana kalau kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Soalan berikutnya, soalan yang kedua adalah apakah yang dimaksudkan dengan nilam dan apakah matlamat pelaksanaan nilam di sekolah? Maksud nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Maaf, boleh mengulangkan soalan? Apakah matlamat pelaksanaan nilam di sekolah? Matlamat nilam di sekolah adalah untuk meningkatkan prestasi membaca di kalangan murid kerana membaca
Matlamat Nilam di kalangan sekolah adalah untuk meningkatkan prestasi pembaca di kalangan murid, kerana membaca dapat meningkatkan pengetahuan diri kita. Sekian, terima kasih.